Assalamualaikum. Hai Ampa. So hari ni nak cerita kat korang, nak sharing lah dengan korang tentang satu buku ni, which is this one. Tahan dan tenang, nanti datang senang. Which is Alhamdulillah, I baru baca sikit, tak habis lagi. Bila I buka buku, bila I buka dia punya muka surat tu, dia ada warna-warni. Dia macam interesting tu nak baca. Lagipun dia ada banyak bahagian, which is dia ada bahagian yang pertama pasal kesabaran, ketaatan kan. Bahagian kedua dia tulis kat sini, Allah sebaik-baik tempat berserah, which is ada doa yang kita perlu amalkan lah kan. Dan bahagian tiga, memberi tidak menambah rugi. Maksudnya kita sedekah lah kat sini kan katanya. Bahagian empat, Allah sebaik-baik pengatur dalam kehidupan. Dan bahagian kelima adalah seindah-indah pakaian akhlak, which is menahan marah dan pemaaf. Ni macam menarik lah untuk kita baca. Kalau macam kita diberi ujian, macam mana kita nak hadapinya dengan tenang, dengan sabar. Lagipun dia macam like book. Korang tengok ni. Dia macam ada dia punya guide dia macam tu, apa itu tadabbur Al-Quran. Dia macam menceritakan tentang tu. Buku ni bagus lah, panduan DIY tadabbur Al-Quran. Macam kita tak tahu, kita boleh baca kan. So kat sini kita boleh tahulah 40 pesanan damai dalam Al-Quran tentang kehidupan. Sedikit sebanyak lah kan. Sebab kat sini dia punya sinopsis dia, perjalanan kehidupan manusia tidak pernah sunyi dari ujian. Adakah ujian menjadi sebab manusia semakin gagah berdiri? Adakala juga ujian membuatkan manusia tertunduk sendiri, tidak mampu lagi untuk berdiri meneruskan kehidupan. So kalau siapa-siapa kat luar sana boleh beli dekat TikTok. Dia banyak macam, for me, dia ada catatan juga tau you all. Macam surah tadabbur apa yang dia ni kan. Dia minta kita baca hari ni, kita boleh tulis like a journal lah untuk kita. Dia ada dalil-dalil dia. Dia ada juga 5 tanda nak mencintai Al-Quran. Macam banyak dia sebenarnya. Sebaik-baik jadi manusia, tengok ni. Korang boleh tengok ni, dia punya detail. Dia macam notes tau. Dia macam notes. Macam kita belajar kat sekolah dulu ada notes kan. Dia ringkaskan lah kat kita. Dan nak tak nak kena baca lah kan. Satu hari satu muka surat pun jadilah. At least untuk pengetahuan. Okay, buku ni dikarang oleh Nuraini Shahabuddin. So, kalau boleh korang dapatkan lah kan buku ni. Okay, tu je. Thank you. Bye-bye.